1861. Saya letakkan Cap Mohoh itu sebagai lambang kemenangan. Untuk perang 57 dan 59 dimenangi oleh Wan Mutahhir, tapi dalam perang ketiga dimenangi oleh Wan Ahmad, dan akhirnya beliau menjadi raja di Pahang. Melalui perbincangan dengan Gubernur, Baginda Umar tetap ingin meneruskan ibadah haji pelayarannya dengan alasan beliau rasa sudah sampai seru baginya untuk meneruskan pelayaran haji. Walaupun Gubernur memberitahu masalah-masalah yang bakal dihadapi dan boleh mengganggu kelancaran pelayarannya, tapi baginda tetap ingin meneruskan pelayaran dia. Sama berlatar belakangkan Kuala Terengganu 1899, koleksi sikit daripada Cambridge. Okey, oleh kerana baginda tetap dengan hasrat dia, Gubernur tidak ada hasrat untuk menghalang, tapi menyokong tindakan sebab hubungan yang baik antara Gubernur dengan Baginda Umar. Beliau menyatakan sokongan dengan melaporkan ke setiap destinasi laluan bagi memastikan pelayaran Baginda Umar selamat tiba ke Jeddah. Ini merupakan rut pelayaran haji ketika itu pada tahun 1860-an. 9 April 1861, Baginda Umar meneruskan pelayaran dengan menaiki kapal mail steamer dari Singapura ke Ceylon, ataupun nama sekarang kita kenali sebagai Sri Lanka. Bagi pelayaran ke Mekah, rombongan ini perlu transit di Colombo sebelum bertukar kapal lain ke Aden ataupun Jeddah. Ini daripada laporan The Singapore Free Press 11 April 1861. Okey, berlatar belakangkan Port Colombo 1880-an. Baginda berserta 3 orang suri dan rombongannya terkandas di pelabuhan Colombo